Kejap you. Sebelum kita makan, Kenapa tu? you ada lupa something kan? Lupa apa kan? Yang ingat hari ni hari raya. Kenapa tu? I tahu lah hari raya. Biasa kan kalau budak datang ke apa rumah, biasa you buat apa? Bagi dia makan kuih raya, betul tak? Makan hari raya lagi? Lepas tu dah, orang balik lah. Takkan balik je, takkan tak bagi apa-apa. Oh, duit raya. I nak yang tu. Oh, you nak tu ke? I nak yang tu. Leh. Nak duit raya cakap bila nak duit raya. I nak tu lah. Ini nak siap pergi kias. Malu Tak? Oh, nak duit raya ni? I nak hari raya. Okey, boleh je. Okay. Dah standby dah sebenarnya. Ingat tak ingat je. Saja nak try. Jadi bagus lah you ni kan. Ingat juga. Mestilah, takkan nak bagi kurang. I bagi lebih punya. Jangan risau lah. Habis takkan RM20 je. Bersyukur RM20 tu. You tahu tak baju raya you tu mahal tu I beli. Tak, ni baju raya lah. Memang tugas you. Sekarang ni duit raya takkan RM20 je. Kawan I setiap dapat RM2,000, RM3,000, RM4,000. RM2,000, RM3,000, RM4,000. Ui. Diorang biar betul ni. Diorang dapat suami diorang bagi banyak tau. RM3,000, RM4,000. RM20,000 pun ada. You kena bersyukur. You tahu tak bersyukur macam mana? I bersyukur. Tapi sekarang ni you kedekut sangat. You pergi lah beraya rumah kawan lelaki you tu. You tengoklah dia bagi berapa. Dah. I nak pergi balik kampung I. Nak, you ambil balik. Tak nak. Tak nak, You pergi you lagi. ambil balik. I kat sini, you ambil balik.